keputusan tu nampak masuk akal. Tapi akhirnya, ramai yang mati sebabnya. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Banyak tragedi besar tak bermula dengan niat jahat. Ia bermula dengan ayat yang ringkas. Ini paling logik. Ini paling efisien. Ini yang paling selamat. Di atas kertas keputusan tu kemas. Angka cantik, carta naik, risiko nampak terkawal. Tapi manusia bukan angka. Manusia ada badan, ada emosi, ada had. Dan bila keputusan dibuat tanpa melihat siapa yang akan menanggung akibat, logik boleh jadi senjata. Masalahnya, bukan logik itu salah. Masalahnya ialah logik selalunya tak rasa sakit. Ia tak dengar jeritan. Ia tak rasa kehilangan. Ia cuma kira untung dan rugi. Dan bila manusia dikurangkan jadi nombor, tragedi jadi kesan sampingan. Bukan kesalahan. Bukan kezaliman. Cuma statistik. Yang menakutkan bukan keputusan itu dibuat. Yang menakutkan ialah ia dibuat oleh orang yang rasa mereka betul. Sebab bila seseorang terlalu yakin dengan logik mereka, mereka berhenti mendengar manusia. Dan disitulah tragedi besar mula terasa normal. Mungkin soalan sebenar bukan adakah keputusan itu logik, tapi siapa yang terpaksa hidup dengan akibatnya. Sebab logik tak sakit, manusia yang sakit. Dan bila kita lupa beza tu, keputusan yang masuk akal boleh jadi kisah duka yang tak pernah dirancang. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!